ini sekali lagi saya cakap ini adalah skill. So, mungkin jadi, mungkin tak. Okay. Takut. Okay, first sekali dia memang kamu ambil daripada box. Box ni boleh jadi berminyak sedikit atau tak lah. Dia ada minyak ataupun sabun. So, lap dahululah. Okay, kalau boleh spreader tu check dulu, make sure dia tak sumbang. Tak sumbing. Saja nak tengok. Belum lagi. Janganlah dah rasa macam artis pula. Belum lagi. Yang ini selat kaca ni memang kita akan pakai. Tak, biarlah kalau okey biar je lah. Yang ini mungkin kamu boleh untuk jimat, lap lah dia punya hujung. Sebab kita akan pakai di sini dengan di sini saja hujung dan penjuru. So Iskandar nak menjadi pesakit saya. Okey. Kalau bila readykan patient, okey, kalau kamu left-handed, okey, kalau patient nak tanya dulu right handed, left handed. Kalau dia dominan tangan kanan, kita ambil tangan kiri dan sediakan dia dalam keadaan okey, abang duduk depan sikit. Kanan duduk depan sikit. Jangan lupa. Saya pegang saya pakai glove. Sebab tu ini pembelajaran. Kalau dengan OT dengan fisio, kalau cikgu anatomi, kita akan palpate tanpa pakai glove tak? Dia orang akan kena buka baju. Sebab tu siapa yang bukan maksud saya anatomi lebih Detail. dia tak ada pakai sangat, tapi sebab ni saya jagalah. Okey, kan ni dah ambil video kan kata Puan Aziza menodai lah. Okey, so kalau dia left handed, okey, right handed, ambil tangan kiri. Okey, so sediakan dia dalam keadaan rehat macam ni. Bila kita nak ambil blood pressure pun sama. Dia kena rehat. Jangan tangan dia macam tu, nak ambil macam ni, tak boleh lah. Okey, kalau dia kita nak ambil tangan kanan, dia kena tunduk tempat saya. Okey? Saya kena duduk sana. So macam ni. So apa yang kena sediakan adalah kita ketepikan dulu. Kita tengok dulu apa yang cantik dia punya. Nampak tak? Tak ni. Bukan. Permukaan meja tu. Okey. Tanya sekadar bu. Tak cantik. Lain tu. Okey. So bila dia datang kat kita akan cakap okey cik. Okey ke cik? Okey, hari ni kita nak ambil BFMB cik. Apa itu BFMB? Kita nak ambil darah lah, sikit je, tak banyak pun. So kita akan cucuk dekat mana-mana jari yang cik tak gunalah. So kalau kat sini mungkin nak korek hidung. So cantiknya belah Tunjuk. Tentu. sini atau sini lah. Sini atau sini. Tapi biasanya orang ambil sini. So bila kita nak cucuk pun, kita tak cucuk tengah-tengah sini. Kita akan ambil hujung ni. Sebab apa? Mudah nak picit dan cucuk. Okey? Okey. So bila dia dalam keadaan ni, dia sejuk ni. Dia sejuk. Ini maksudnya darah tak sampai. Cara orang nak jadi model saya ni, selalu semua tak nak. Kalau ni semua nak jadi Jangan je. Bukan betul saya. Okey, tanya dia. Sambil tu janganlah berya lama, picit lama je. Kita dia okey cik kerja apa? Kerja pula. Okey. So, lancet ada dua jenis. Satu yang macam ni tak nampak. Okey. Satu lagi kalau buat PKA dia bagi yang ni. Puan Rosita nakal dia. Okey, yang ini. Yang ini jangan salah pusing. Okey, kalau salah pusing dia tak hidup dia punya spring. Okey? Kena pusing macam ni. Kalau salah pusing dia tak hidup dia punya spring. Tembak ke tu? Tembak. Dia kena macam tu. Dia boleh jaga ke dalam jarum itu puan kan? Tak, yang ni tak boleh. Nanti saya ambil lagi satu yang boleh Kalau jaga. yang cucuk sungai saya tu dia boleh Ada. Nak ke yang pakai yang tu? Boleh. Boleh? Nanti Nak saya. ada satu cm. Okey, saya pakai yang ni. Yang ini hati-hati bila dah pusing dia akan
Kalau salah pusing, dia akan mati dia punya spring. Salah pusing. Rosak. Okey? So, yang tadi saya pusing belah mana? Kanan. Kanan. Okey? So, saya ambil yang ni lah. So, sekali lagi saya bagi tahu ini adalah skill. Okey, yang ini bagi dia pegang siap-siap. Okey? Ketah-ketah. Bila dah okey? Bagi dia kering sikit. Baru dia. Okey? Biu dah muka. Ya. Okey? Picit macam ni. Sikit. Banyak guys. Tanda dulu lah. Okey? Tiga. Sedap. Dua tu jilat dia kena. Ada lagi. Nipis-nipis. 3 titik. Cair anda ada. Saya ada. Okey. So yang ni nipis. Kat sini. Tarik belakang sikit. Gerakkan sikit. Okey? Oh, masuk lagi. Kalau tak nak pegang macam tu, kita boleh letak atas meja. Tempat. Ini tepat. Lala Ais kalau menyapa ni. Okey. Sekali lagi saya bagi tahu, darah ini akan cepat kering. So kamu kena buat dengan kadar segera. Sampai kering kan? Ya. Okey, nampak dia ada ekor dekat hujung tu. Kamu boleh buat lebih cantik lah sebenarnya. Okey, ambil kertas putih sikit. Darah orang-orang ni dia memang cair sikit. Iskandar tolong buka letak. Okey, sebenarnya dia boleh lagi cantik. Sebenarnya dia boleh lagi cantik. Okey? So tengok. Saya kena darah sini, nampak? So sebab itu kena pakai glove. Mas tak payah pakai apa? Sepatutnya kena pakai lah. Nanti spesimen tercemar. Tak, yang itu tak ada masalah. Kalau air, ya, kena pakai. Okey? So, boleh? Jelas? Boleh, tak siapa nak buat. Okey. So nanti boleh ambil video kamu buat banyak kali, buat labs. Okey, make sure cantik nanti. Okey. Slide yang dah siap tu, susun yang first, second, third, kamu tengok perubahan skill kamu. Banyak kali. Banyak kali. Nanti saya ajar macam mana nak dapatkan darah dari orang lain. Tak bocor je ni. Okey? Saya is a droplet time. Okey, jom kita mulakan.